Saudara, anak nombor 2 gelaran dia ngah, maksudnya tengah. Tapi kalau 5 beradik, 6 beradik, kenapa anak nombor 2 tetap dipanggil anak tengah? Inilah halusnya sistem bahasa kita. Bahasa kita tak susun ikut angka, tapi susun ikut makna. Makna anak nombor 2, dia pemerhati yang setia. Sebab dari kecil, dia tengok je Alung dimarah sebab apa? Adik dimanja dengan cara apa? Dia belajar psikologi manusia sebelum dewasa. Anak nombor 2, dia tak cepat koyak sebab dah biasa mengalah dengan adik yang lain. Dan dari kecil, dia dah Alung dah selalu lanyap. Lalu, dia membesar tanpa banyak bunyi. Ada masalah, dia selesaikan sendiri. Ada luka, dia simpan sendiri. Anak nombor 2, dia tahu cara berkorban. Sebab dari kecil dia dah berkorban kasih. Alung pernah merasa sepenuh kasih perhatian. Lahirnya nombor 2, lahirnya dia, kasih perhatian itu perlu dibelah dua. Bukan milik dia sahaja. Anak nombor 2 kadang nampak nakal gayanya. Tapi bukan sebab dia gel langgamnya. Sebab dia tak nak hidup sebagai bayang semata-mata. Dia tak nak jadi bayang-bayang yang sulung. Kalau sulung memegang watak penakut, dia memegang watak bertentangan. Dia memilih watak yang berbeza. Sebab dia perlukan perhatian. Sebab dia mahukan warna keluarga jadi sempurna. Apa yang saya bagi tahu ni, sebenarnya itu adalah hasil membedah bahasa kita. Mengapa sifat yang saya sebutkan tadi lahir pada anak nombor 2? Kerana anak nombor 2, anak tengah. Biarpun 7-9 adik-beradik, dia tetap anak nombor 2, tetap anak tengah. Yang tengah itu bukan pada bilangan, tapi pada peranan. Dia orang tengah, berperanan hubungkan antara dua tangan, antara mak ayah dan yang sulung, antara ego Alung dan manjanya adik. Adik jarang mengadu pada yang sulung, tapi dia berbisik pada dia, anak nombor 2. Wujudnya mereka bukan untuk melawan, tapi untuk melengkapkan. Dan pribadi, cermin diri.